Emas berfungsi sebagai duit antarabangsa kerana nilainya diterima secara universal tanpa bergantung kepada mana-mana negara ataupun mata wang tertentu. Berbeza dengan wang kertas yang nilainya bergantung kepada kekuatan ekonomi sesebuah negara, emas mempunyai nilai intrinsik yang diiktiraf di seluruh dunia. Dalam perdagangan antarabangsa, emas sering dijadikan sandaran nilai dan aset simpanan oleh bank pusat bagi menstabilkan ekonomi. Selain itu, emas mudah ditukar kepada pelbagai mata wang di mana-mana negara, menjadikannya medium pertukaran yang fleksibel dan dipercayai. Sejarah juga menunjukkan bahawa sistem kewangan global pernah berasaskan piawaian emas, membuktikan peranannya sebagai duit sejagat. Dalam situasi ketidaktentuan ekonomi ataupun kejatuhan mata wang, emas kekal relevan sebagai alat penyimpan nilai dan medium pertukaran. Oleh itu, menyimpan emas bukan sahaja melindungi kekayaan, tetapi juga memberikan kelebihan dari segi mobiliti kewangan merentasi sempadan negara. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya anda berminat untuk membuka tabungan akaun emas Gap Public Gold, boleh berhubung dengan saya, insyaAllah saya bimbing sebaiknya.